selepas SPM Selepas SPM. Jadi bermakna dia ada pilihan nak masuk universiti, dia ada pilihan nak masuk college, dia nak masuk matrikulasi, asasi. Boleh, Prof. Dia nak masuk akademi laut misalnya. Boleh. Ketenteraan. Cuma channel-channelnya berbeza lah. berbeza. Dia bukan sekadar pada KPT. Itu perlu Betul. jelas saya rasa. Banyak pilihan. Saya rasa ada dalam 11 saya baca yang boleh kita senaraikan. Cumanya cabaran yang selalu dihadapi oleh UPU apa sebenarnya? Sebenarnya Prof, kalau tanya saya, kita memanglah tak mampu untuk bukan tak mampu, kita nak menyediakan tempat kepada semua lepasan SPM, tempat kita terhad. Berdasarkan kapasiti di universiti juga, di politeknik dan komuniti lah. Untuk makluman, saban tahun kita menyediakan tempat lebih kurang dalam 170,000 tempat. Permohonan berapa tuan? Permohonan almost 320,000 lah. Hampir separuh tak dapat Ya, untuk kedua-duanya, lepasan SPM dan lepasan STPM setaraf. Jadi kita mampu menyediakan sehingga 170,000 tempat, dah memang menjadi cabaran lah pada pihak Kementerian Pendidikan. Sebab itulah ada lagi kementerian-kementerian dan agensi-agensi lain yang menawarkan tempat untuk tertiary education. Contoh tadi KPM ada Matrix kan. Kementerian-kementerian Motek ada Aswara. Saya bagi contoh lah kan. Di bawah Kementerian Sumber Manusia ada UP-TVET kan, yang mempromosikan program-program TVET kan, program-program di peringkat sijil kemahiran. Jadi kalau Datuk dan Prof tanya saya, walaupun di KPT kita menyediakan 170,000 tempat dan sudah pasti tak dapat nak terima semua permohonan, tapi permohonan-permohonan tempat lain tu masih ada. Jadi kalau tanya saya lah, anak-anak kita, adik kita lepas SPM ni tak boleh kata tak ada tempat. Tempatnya ada, Prof kata tadi, ada 11 channel, ada. Cuma kena mohon lah. Kalau tak mohon, bagaimana nak ditawarkan, Prof? Kan? Tapi tuan, untuk populasi kita lebih kurang 37 juta. Betul. Pengambilan 170,000 tu bukankah kurang? Okey. Kalau Datuk dengan Prof, saya rasa Datuk Prof pun cakna. Kita ambil lepas SPM, saban tahun sekarang pun dah menurun 380,000, 370,000 yang menduduki SPM. Tetapi sudah pasti yang disediakan di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi ini pun di peringkat universiti, Prof maklum, ada syarat-syaratnya. Yang menduduki SPM memang 370-380,000, tetapi bagaimana dengan keputusan dan kelayakannya? Dan bila kita masuk universiti awam, sudah pasti Prof lebih arif, di universiti awam kita ada syarat-syarat minimumnya. Di politeknik. Tapi daripada apa yang tuan kata, permohonan 300,000 tu, saya bandingkan dengan boleh. So 300,000 orang berpermohonan. Betul. Yang dapat 170,000 orang. So soalan saya, untuk populasi 37 juta yang mungkin kita akan sampai 40 juta tu, untuk kita melahirkan graduan dan sebagainya, 170,000 tu cukup ke? Kalau tanya sudah pasti tak cukup, Datuk. Sudah pasti di peringkat kementerian, bukan Kementerian Pendidikan Tinggi saja, lain-lain kementerian sambil disokong oleh kerajaan dengan peruntukan kewangan, sudah pasti di peringkat universiti atau peringkat kementerian, jika ada dana yang diberi, sudah pasti hendak melebar luaskan. Universiti-universiti pun saya rasa kalau pergi mana-mana universiti awam ke ataupun IPTS pun, ruang dan tanah tu ada ya, Prof. Nak dikembangkan, tetapi dia berbalik, Datuk, kepada bukan sekadar ruang yang perlu ada, fasilitinya memerlukan modal, human resource atau manpowernya untuk mengajar barisan pendidiknya, barisan pentadbirnya. Maknanya dia melibatkan bukan sahaja di peringkat KPT yang perlu bersedia, merentas kementerian jugalah. Bajet sudah pasti, MOF juga perlu menambah bajet kan. Infra dia lah. Betul, infrastruktur, fasiliti, kemudahan. Sekarang kita dah bercakap tentang teknologi IR, bukan AI bukan saja AI. Kalau dulu kita bercakap industrial revolution 4.0, sekarang dah 5.0, Prof. Jadi kemudahan-kemudahan begitulah. Tak guna kita sediakan kemudahan pendidikan, tapi mungkin corak pembelajarannya mungkin masih lagi kaedah lama. Jadi lebih baik kita pastikan kemudahan itu mencukupi dan boleh tawarkan lebih luas dengan fasiliti dan juga dengan pendidiknya. Ada tak koordinasi dengan kementerian lain? Katakan yang tadi daripada 300,000 lebih mohon, tempat peluang yang disediakan dalam sekitar 170,000. Ada tak kita berkomunikasi dengan kementerian lain, peluang yang dibuka untuk bagi yang tak dapat peluang dengan IPTA ini? Ada. Untuk makluman Datuk dan juga Prof, kita di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi ni antara rakan strategik lah, antara kementerian kerap kita berkolaborasi sudah pasti Kementerian Pendidikan Malaysia. Kerana itulah pool
atau feedernya datang daripada sana. Dan kita faham di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia juga menyediakan macam saya cakap tadi dah, saya dah cakap 3 kali tadi kan, ada Matrix, ada IPG, dan kita juga orang kata apa, kerap sebagai contoh KSM ataupun Kesuma, Kementerian Sumber Manusia, mereka telah memperkenalkan, ini tahun kedua tak silap saya, mereka dah ada UPTVET. Kemasukan UPTVET diuruskan oleh Kesuma untuk ke peringkat-peringkat kemahiran, CJ Kemahiran Malaysia sehingga ke tahap 3 kalau tak silap saya kan. Jadi kita sentiasa berbincang, kita bermesyuarat, memang mereka tahu kapasiti yang KPT boleh tawarkan. Jadi calon-calon yang berkeputusan sederhana tadi, mungkin tiada kredit dalam SPM, mungkin lulus satu subjek saja. Jadi di peringkat UPTVET tu memang menyediakanlah makna pembelajaran yang lebih kepada kemahiran, bukan teori base seperti universiti. Menjawab soalan Prof, ada. Sebagai contoh KPM, sebagai contoh Kesuma, Kementerian Sumber Manusia, dan dalam Kementerian Kesihatan pun kita berbincang bagaimana kita nak melihat tentang keperluan nurse atau jururawat. Jadi kita berbincang, kita lihat Kementerian Kesihatan terlihat, kita standardizekan syarat. Kementerian Kesihatan faham mereka ada Kolej Sains Kesihatan, tak mampu pun nak menawarkan tempat untuk bekalan jururawat seluruh Malaysia. Jadi universiti turut menawarkan. Jadi begitulah perbincangan ataupun engagement Prof Datuk sentiasa dibuat dari semasa ke semasa lah. Dan akan ada timbang tara lah, berapa banyak yang KPT tawar sebagai contoh guru, berapa banyak yang KPM tawar melalui IPG, berapa banyak yang universiti tawar melalui Fakulti Pendidikan. Sudah pasti benda tu ada dibincangkan, dan perlu lebih giat untuk kita pastikan kalau ada gap, ada jurang ni, mungkin kita tak boleh menutup gap tu, tapi setidak-tidaknya merapatkan gap tu lah. Bermaksud dalam pembangunan modal insight ni, setiap individu ada peluang, akses ruangnya, cuma dia perlu bijak, arif mengambil peluang tersebut lah. Sudah pasti, kan? Sudah pasti Prof. Tolak yang di bawah ekosistem UPU online yang perdana ni, sudah pasti kita menguruskan. Kami ni UPU ni nama yang memang sinonim. Nama khas kami adalah Bahagian Kemasukan Pelajar IPTA. Kita uruskan yang awam. Saya sebut tadi 20 universiti awam, 36 politeknik yang di bawah ekosistem KPT, 106 college community. Kita juga ada hampir 390 IPTS. Bila kita bercakap tentang essay pendidikan tinggi, saya tak boleh nak sebut awam saja. IPTS juga kepada mungkin ibu bapa ataupun parents yang mampu, yang nakkan sesuatu program kompetitif. Anak dia telah mencuba di UPU, mungkin tak berjaya ke apa semua ni, ataupun mungkin dia nak bersaing meritokrasi tu, mungkin rasakan result agak sederhana, tapi dia ada kemampuan. Kan, dia ada kemampuan dan mungkin dia sukar untuk nak pergi jauh daripada kediaman, mungkin berdekatan dengan dia, ada IPTS, boleh masuk di situ. Datuk, maknanya saya setuju Prof. Maknanya setiap lepasan SPM ataupun setiap anak-anak muda ni tempatnya ada Prof. Tapi ada yang pilih nak jadi influencer dengan berpengaruh. Yang tak nak ambil lepas SPM dia rasa dah cukup. Buat apa nak belajar lagi? Saya pun Nasihat saya ialah, saya pun sebenarnya pempengaruh juga, tapi pempengaruh saya melalui channel rasmi kami lah, mempengaruhi anak-anak adik kita untuk sambung belajar kan. Nasihat saya, nak jadi apa saja kena ada ilmu lah Prof. Minimum SPM lah sekarang. Betul lah. Kalau tanya saya, SPM tu di peringkat rendah ataupun di peringkat secondary, at least lah, kalau Datuk dengan Prof tanya saya, jauh di sudut hati saya ingatkan semua anak-anak muda ataupun rakyat-rakyat di Malaysia ni mempunyai sekurang-kurangnya ada sijil atau diploma yang mengkhususkan kepada bidang atau kepakaran. Kalau SPM, STPM ni the general. Ilmu hidup tu kena ada, kalau paling tidak apa, sijil penyelenggaraan bangunan, sijil pendingin hawa, sijil chargeman, at least begitulah. Tapi untuk itu tak payah SPM, SRP, PMR boleh kan? Boleh. Kita sekarang tak ada PMR. Sekarang PMR. PT3 pun dah tak ada. Yang ni saya nak ulas ni pun di bawah KPM ni, Datuk Prof kan. Tapi kita faham selepas tingkatan 3 dia boleh terus kepada college vocational. Kita faham KPM nak ulas pun panjang-panjang, bolehlah sikit KPM pun dulu inisiatif mewujudkan college vocational, menggantikan sekolah vocational sekolah vocational jadi sekolah teknik, itu jadi college vocational. Itu sebenarnya tujuannya sangat murni untuk melahirkan tenaga pekerja mahir. So dengan PT3 dia boleh apply terus college vocational, di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Tak perlu dia ada kredit 5 kredit ke macam tu, dengan cukup dengan PT3, tapi ada syarat je lah. Saya kurang arif syaratnya, dan dia akan masuk dengan mendapat CJ Vocational Malaysia. Saya ingat mungkin dalam 2 tahun, tambah lagi 1 tahun dapat diploma Vocational Malaysia. Pada umur 19 tahun dia dah memiliki diploma Vocational Malaysia. Memang ada banyak cara dia nak upgrade dia
dia kan dari segi Betul, akademik. betul. Kalau saya tak silap untuk KPI, kalau saya tak silap minta maaf KPI meletakkan sasaran untuk lulusan Diploma Vocational Malaysia dari College Vocational 70% bekerja, 20% menyambung pelajaran dan 10% keusahawanan. Tapi kebanyakan masa tuan kita dengar lah kan, kita kata saya result baik, anak saya result je baik, tapi tak dapat. Dia kata ada tak kuota dalam sistem. Of course kita sekarang tekankan meritokrasi dan sebagainya, tapi tuan dah buat penjelasan tentang sistem dan yang proses permohonan sebagainya, tapi ada tak indirectly ada tak sistem kuota yang diamalkan di peringkat UPU dalam proses pengambilan universiti? Baik, ini pun saya suka jawab. Saya suka jawab seperti saya So ini semua kita terima Betul. Tak apa, terima kasih Datuk, terima kasih Prof. Kita nak menjelaskan perkara ini. Memang kita dah war-warkan, memang sistem kita berdasarkan 100% prinsip ataupun kaedah meritokrasi. Kita tak ada sistem kota. Okay. Kalau nampak sesuatu program, saya ambil contoh mudah lah macam UiTM. Memang kita tahu dia ditubuhkan untuk Bumi Putra, anak di Sabah, anak di Sarawak dan juga orang asli Semenanjung. Itu very clear. Kan? So lain-lain universiti itu maknanya memang dia terbuka. Dan saya nak menjawab juga kepada Datuk, saya bagi contoh lah. Saya faham Datuk bertanya itu, kita selalu bertanya tentang ada yang membandingkan lepasan STPM, asasi dan metrik. Untuk makluman semua pendengar, ketiga-tiga lepasan ni kita proses di dalam satu pool yang sama pun. Sebab mereka mempunyai result akademik yang sama. Semua ada PNGK. STPM ada atau CGPA Prof. STPM ada PNGK, Matrix ada PNGK, Asasi ada PNGK. Jadi mereka dimasukkan dalam satu kumpulan dan diproses bersama-sama juga. Jadi tak ada sistem kota. No special intake, tak ada untuk tak asasi ada. Kita di KPT kita ada laluan khas untuk 4 kumpulan rentan. B40, OKU, orang asli, atlet berprestasi tinggi. Yang itu. Tapi bukan kota, tapi kita bagi laluan khas. Mereka bermakna 4 laluan khas ni tidak bersaing merit dengan I think that's fair lah kan, B40, OKU dan sebagainya. Ini selepas SPM? Boleh? Laluan khas kita terbuka dua-dua. Sebab kita di UPU kita ada 2 cabang. Satu lepasan SPM untuk ke program sijil asasi diploma. Satu lagi lepasan STPM startup untuk ke program sarjana muda. Manakala laluan khas yang saya sebut 4 kategori tadi, kedua-duanya ada. Dia permohonan macam biasa ke sama, apa? Dia kena mohon sama juga, biasa. Tapi kita bantulah. Macam baru-baru ni kita So sistem akan identify mereka dan dia akan bantu. Betul. Mudah. Sistem identify daripada padanan data kami. Bukan kami yang memandai-mandai atlet. OKU orang asli tak. Kita buat padanan. Tapi verification still you pegawai akan buat lah kan. Sebagai contoh, B40 kita dapat daripada LHDN dan juga ICU JPM, penerima bantu STR. Nama pun berubah Prof, jadi saya kena sebut nama yang betul. Sumbangan tunai rahmah. Bahaya tu. Betul. Orang asli kita dapat daripada JPN. OKU kita dapat daripada JKM. Atlet kita dapat daripada bahagian sukan dan co-curriculum KPM. Jadi kita tak memandai-bandai, kita terima daripada badan yang berautoriti, kita ambil yang akhir face value saja. Benda ni penting tuan. Sebab satu, kita kena buat penjelasan bahawa tak ada kota. It's merit based system, dan sistem akan memilih permohonan tersebut dan pengambilan tu berdasarkan temuduga untuk kursus-kursus yang kompetitif. Ini yang selalu mereka keliru kat luar. And saya ada terima panggilan, Prof ada terima panggilan, banyak orang dia kata kuota anak saya tak dapat, result baik tak dapat. Faham. So tidak dipanggil ke temuduga pun ada. Betul. Kenapa mereka tidak dipanggil ke temuduga walaupun result baik tuan?